Assalamualaikum tuan-tuan, saya bersama sahabat dari Dumai. Nama awak siapa? Nama saya Adi, Pakcik. Ardi dari Dumai. Ini tuan-tuan, dia datang ke negara kita bermusafir, bekerja, mencari rezeki yang halal sebagai saudara Islam kita. Dan begitu beliau telah dianai oleh majikan dia yang berbangsa tu, saya rasakanlah nanti orang kata resis pula. Dan kemudian dia bekerja, tak dapat gaji, cuma dia bagi duit makan saja. Jadi beliau dah buat keputusan nak balik ke negara dia di Dumai, Indonesia. Jadi hari ni tempat kami ada gash pertama. Allah hadirkan beliau untuk datang. Dan malam ni insya-Allah dengan izin Allah, saya dengan kawan 2 orang lagi secara berjemaah nak hantar beliau ke Port Dickson untuk ambil ferry. Balik Dumai, Pakcik. Balik Dumai. Masya-Allah. Okay, jom kita gerak sekarang tuan-tuan. Doakan perjalanan kami selamat insya-Allah. A few minutes later. Masya-Allah, masya-Allah tuan-tuan yang mulia. Tadi saya buat video pukul 9.44 malam. Kami nak ke Port Dickson, nak hantar saudara kita ni, si Ardi dari Dumai. Sekarang ni kami berhenti di RNR Seremban. Oh, dah berubah dah tuan-tuan, tengok. Lama dah saya tak balik Kuala Pilah. Dia punya berubah tu, masya-Allah. Jadi si Ardi ni, dia berkeinginan nak rasa nak naik mainan ni. Konon-konon katanya nak lepas rindu nak balik ke Dumai. Saya kata tak boleh, ini bukan untuk orang tua, ini untuk kanak-kanak. Jadi dia kena kahwin dulu, besok bawa anak dia main kat sini. Okey, apa Ardi pandangan awak tentang ni, tempat ni okey tak kat Malaysia ni? Best, Pakcik. Tempat ni cantik, Pakcik. Di Dumai ada macam ni? Dah ada, Pakcik. Tak ada Nanti awak balik Dumai awak buat sama macam ni. Baik, Pakcik. InsyaAllah. Jadi apa awak punya ucapan untuk rakan-rakan kat Malaysia? Macam mana layanan mesra orang-orang Malaysia terhadap awak selama ni? Alhamdulillah, di Malaysia banyak orang baik, Pakcik. Berapa lama awak kat Malaysia bekerja? 56 hari, Pakcik. 56 hari? 36 hari, Pakcik. Bukan 36 tahun. 36 hari tuan-tuan. 36 hari dia dekat sini, dia bekerja. Walaupun dia ananya oleh majikan dia, tak dibayar gaji, dibagi duit makan saja, tapi dia tetap merasakan orang Malaysia baik-baik semua. Jadi orang Malaysia, please lah, Malaysia, Melayu, Cina, India, janganlah tunjuk akhlak yang tak baik. Walaupun mereka dari Indonesia, dia adalah jiran kita, negara jiran kita. Satu hari kita akan pergi melancong ke negara mereka juga. Apa tuan rasa kalau orang di negara dia melayan kita dengan macam ni? Jadi kita guna akal yang Allah bagi. Jangan kita letak akal ni dekat lutut. Sampai kat Port Dickson, kita buat video lagi sekali. Kita jumpa insya-Allah. A few moments later. Masya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kami dah sampai ke Port Dickson sekarang. Tapi ni saya tak pastilah batu berapa. Masya-Allah, masya-Allah. Kami sudah sampai di TN Numpang Port Dickson. Atau dalam bahasa Melayunya disebut JT Penumpang Port Dickson. Kalau dalam bahasa itunya TN Numpang Port Dickson. Okey. Jadi kami sekarang berada di JT Penumpang Port Dickson. Masya-Allah. Ini bermakna Adi, dia jangan terlupakan aku ni. Dia jangan lupakan aku. Dia jangan lupakan aku, duit minyak dia. Tuan dah sampai. Adi dia dah tak sabar nak balik Indonesia. Jadi Adi, lepas ni kita akan berpisah buat sementara waktu, kan? Jika tak jumpa lagi dirinya, kita jumpa di akhirat. Ya, Pakcik. Tapi doalah lagi dapat jumpa lagi, ketemu lagi di dunia ini, Pakcik. Jadi harapan Adi pada rakan-rakan semua, saudara-saudara kita yang sedang menonton, panaslah atas. Kau tengok bawah kamera dekat atas ni. Ya, Pakcik. Macam nak dara lah kau ni, malu. Sini, baru nampak muka tu, nampak video. Okey, ucapan. Terima kasih, Pakcik. Semoga Ini Pakcik, untuk orang-orang tengok video yang kenal awak dekat mana? Berang. dekat Irang tak ada yang kenal, Pakcik. Kau kata kerja kat Berang lama? Dekat estate cuma India tu saja, Pakcik, yang kenal. Tak tahu rakyat warga. Okey, Aneh, ini mudah ada penang ke? Kita Saya malu, Pakcik. Okeylah, insya-Allah ya. Terima kasih, Pakcik. Jaga diri baik-baik tuan-tuan. Doakan Adi, beliau besok pagi akan berangkat ke Dumai, Indonesia. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi. Doakan untuk beliau. Jadi tuan-tuan, saya menyarankan pada saudara-saudara Islam kita di Malaysia ni, tak kiralah datang dari mana pun beliau, selagi mereka saudara Islam kita layanlah dengan mesra sebagaimana dituntut oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan kita terima kehadiran orang-orang asing ni, walaupun mereka Bangla ke India ke,
Dan mereka siapa pun, kita anggap mereka macam penjenayah. Kita pandang mereka macam sampah. Terhedik-hedik mereka macam anjing. Mereka adalah makhluk Allah SWT, dan mereka juga adalah umat Nabi SAW. Walaupun mereka bukan agama Islam pun, mereka tetap makhluk Allah, dan mereka tetap umat Nabi SAW. Cuma mereka belum dapat hidayat. Kitalah yang Allah bagi kalimah la ilaha illallah ni. Kita tunjuklah satu akhlak seorang manusia yang mulia, yang kita sedang pegang kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah tuan-tuan, teruskan sama saya DJ Syah, hanya di channel TV Khilafah Bangkit. Apalah sangat. Masya Allah tuan-tuan. Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak bawah tu? Dia airnya tak nampak sangat ke atas ni, sebab dia air dah surut. Kat sana lah kapal-kapalnya. Nampak tu, di depan tu banyak kapal-kapal tu. Depan sana banyak kapal-kapal tuan-tuan. Masya Allah. Okey tuan-tuan, saya bersama menantu saya, Muhammad Aizat. Tu dia. Aizat, kita dah sampai kat PD Aizat. Alhamdulillah. Dulu last kita datang PD tahun bila Aizat ni? 2011 kan? 11. Masa tu Aizat dia bawa naik kereta kenari dia. Kami nusrah Jumaah di Asem dekat Batu Lapan. Kami sempat pergi mandi kat Teluk Kemang kejap. Malam pergi karaoke lagi. Allah. Rupanya inilah stok menantu saya. Allahu Akbar tuan-tuan, tengok ini kami berdua datang balik 14 tahun. Masya Allah. Allahu Akbar. Ni tuan keadaan. Tuan boleh tengok tu. Tu laut tengah surut ni kan. Assalamualaikum Faris. Waalaikumsalam. Awak ada kat mana? Saya ada berada di Port Dickson. Port Dickson. Ya. Saya pun kat Port Dickson. Awak kat belah mana ni? Macam dengar suruh awak dekat tu. Okey, awak nak saya teleport ke sana? Boleh juga. Faris, mana? Macam dekat lah. Sup. Ya, sudah sampai Port Dickson tuan-tuan. Port Dickson. Tegak. Ya, ini Port Dickson tuan-tuan. Port Dickson. Masya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya hantar dia untuk dia bermalam dekat surau dekat atas bus stand Port Dickson ni. Jadi insyaAllah kita doakanlah beliau bermusafir, semoga Allah pelihara beliau, dan insyaAllah Allah memudahkan perjalanan Ardi untuk balik ke rumah. Jadi Ardi sekali lagi, Ardi minta maaf banyak-banyak jika sepanjang dalam kereta abang gurau-gurau jangan kecil hati tau. Aku nak hiburkan kau, biar aku senyum. Tidak mata air mata kau sebab rindukan rumah ni. Okey kalau sikit. Ini kan sebenarnya Ardi ni punya siasat dah pernah keluar 40 hari ni tau. Azam keluar lagi sampai rumah Azam 40 hari, 4 bulan, 3 hari, jaga setiap bulan InsyaAllah. Okey, jumpa lagi tuan-tuan insyaAllah. Teruskan bersama saya channel TV Khilafah Bangkit. Apalah sangat. Terima kasih Bang. Semoga dipermudah-mudahkan. Dipelancar urusan nikahnya Bang. Masya Allah. Jalan ni tuan-tuan, dari tahun 2011 saya dengan menantu saya datang ke Port Dickson pergi ziarah jemaah di Asem. Masa tu keluar 40 hari. Masa tu dia belum jadi menantu saya lagi. Sekarang ni tahun 2025, dah 14 tahun. IWPD ni sama je IWPD ni tuan-tuan. Tak berubah pun. Lampu pun tak ada. Tak ada penambahan langsung. Golap yo. Janganlah bagi malu orang negeri. Mana ni Monti Mosa biarlah kau jauh sikit, pasang lah lampu. Bahaya ni golap-golap ni. Motor-motor sikai tengah malam kau nak pergi ke Seremban jauh-jauh golap-golap macam ni kan. Baiklah 1 kilometer 1 batang lampu kau. Allahu Akbar.